BE pada bulan April lah, 2024. Sekarang 25 kan. Okey, hampir setahun lah. Okey. Saya sertai BE sebab saya mengalami beberapa kesakitan lah. Okey, sakit. First, saya sangat gembira sebab saya mengalami slip disc selama lebih kurang 15 tahun. Disebabkan oleh slip disc itu saya kebas jari 3 tangan belakang. Okey, jadi masalah lah ya, masalah. Jadi saya cuba Allorapen selama sebulan. Sebulan. Saya terus sembuh daripada bebas daripada slip disc. Kebas pun tak ada. Tak ada kebas. Sekarang saya dah boleh angkat benda berat, saya dah boleh jogging, saya dah boleh buat aktiviti lasak. Okey, akibat daripada kesembuhan 15 tahun tau. Saya tak boleh pakai kasut tinggi tau 15 tahun. Sekarang boleh. Sekarang saya dah happy lah. Okey, saya dah bebas. Dan saya juga pakai pen sebab saya ada sakit lutut. Okey, sakit lutut kanan saya. Pen siapa? Allorapen. Allorapen. Lutut saya ambil masa sebulan juga. Sebulan? Sembuh 100%. Okey. Ya, sebelum 15 tahun dulu slip disc ada pergi buat perubatan atau hospital biasalah. Hospital nak operation, kita tak mau lah kan. Tak nak lah. Pergi urut risiko. Urutan Muslimah Saraf mengambil kos sekali urut 600. 2 kali urutan 1,200. Saya beli pen harga tak sampai kan. Betul. Saya beli pen, saya beli sok, tak sampai lah banyak tu kan. Jadi okey lah, tak payah ngurut. Sekarang ni badan saya dah ringan, slim sikit. Okey. Yang sangat seronok tu awet muda. Ya, betul, awet muda. Saya pakai jadi lebih muda dan happy. Saya juga sakit tapak kaki tau. Tapak kaki saya dulu, sebelum saya pencen, saya dah sakit tapak kaki. 2 tahun saya sakit tapak kaki tau. Tapak kaki tak boleh pijak. Tapak kaki ya. Tak boleh pijak. Kalau kita bangun tidur pun kita tak boleh pijak kan. Ya, macam dah jarum. Sebab saya di sekolah saya guru besar. Guru besar. Jadi saya terpaksa panjat tangga 4 tingkat bangunan untuk ronda satu sekolah kan, tengok semua bangunan semua kan. Jadi bila kita sakit kaki, dia amat mengganggu lah tugas kita kan. Jadi saya ikuti FB upline saya 2 tahun tau. Saya skeptikal. Selepas 2 tahun setelah saya cuba sok dalam Shopee, dalam online, makan pil killer, dan saya cuba macam-macam lah produk dengan hospital, tapi tak berkesan. Akhirnya saya kata saya nak try yang ustazah ni. Ustazah ni jual lah kan, Aurora kan. Tapi sebelum tu skeptikal 2 tahun dengan Aurora ni, tak percaya. Okay, saya try yang tu lah. Sebab first saya sakit kaki tu lah kan, kita tak boleh buat aktiviti yang lasak kan, kita tak boleh nak, memang masalah lah kan. Jadi saya cuba. Mungkin saya ambil masa yang lama sikit tapak kaki saya. 3 bulan. 3 bulan, slip disc sebulan, lutut sebulan. Macam mana tukar fikiran dari skeptikal sampai boleh cuba? Saya nak cuba sebab saya dah tengok FB dia, tengok orang lega, sembuh kan. Jadi saya pun ingin cubalah kan. Cuba-cuba, kita dari skeptikal dah jadi percaya. Sekarang kita dah orang kata saya dah buat. Sekarang saya dah setahun pencen lah. Okey, saya dah 100% buat BE lah. Saya kongsi dengan kawan-kawan, ramai kawan-kawan saya yang sembuh. Jadi kita terus buatlah. Kita pun nak juga pahala untuk akhirat kan. Ya, pahala. Di BE boleh bidang pahala. Ya, betul kan. Jadi saya cubalah ya untuk usia emas kita sekarang ni. Kita cubalah buat sesuatu yang bermanfaat kepada insan-insan yang lain, pada masyarakat. Melbourne dengan trip.
Ya, kita fight Melbourne. Fight Melbourne. Mesti fight Melbourne. Ya. Okey. Cubalah. Ya, Puan, sebelum kita akhir interview ini, Puan ada apa-apa perkataan, dorongan bagi kawan-kawan kita yang tengok sekarang, atau kerana juga skeptikal, tak mungkinlah sepasang seluar sahaja boleh tolong banyak kesihatan. Bantu kesihatan. Okey. Okey, saya juga pada mulanya skeptikal. Sekarang saya dah percaya 100% kepada BE. Jadi insan-insan di luar sana, orang kata jangan skeptikal. Sebab banyak dah manfaat yang kita dapat hasil daripada kita menggunakan produk BE. Okey, Aurora, Bilix, okey, Biang, okey. Banyaklah yang barang-barang dia yang amat berkualiti dan telah mendapat anugerah, okey, dan juga melalui kajian yang saintifik, okey. Jadi tak perlu skeptikal lagi sebab kita dah nampak hasilnya, kan. Cubalah pakat-pakat menggunakannya supaya kita mendapat kesihatan yang berkualiti, ya. InsyaAllah. Terima kasih, Puan. Ya, sama.